Wah, seronoknya dengar cerita pasal Ikmal Amri ni. Dia bersyukur sangat sebab orang dah mula kenal dia lepas dia bawa watak Fahim dalam drama Khianat Yang Terpilih tu. Sebenarnya, Ikmal ni dah pernah jadi hero dalam drama lain sebelum ni. Tapi macam baru sekarang orang nampak dia. Dia rasa macam rezeki dia bertambah sebab dapat berlakon sekali dengan Amirah Rosli yang dia panggil idola dia. Maklumlah, Amirah kan dah popular dan ada ramai peminat. Jadi Ikmal rasa dia macam tumpang tempias lah sikit. Dia pun ucap terima kasih kat semua yang suka lakonan dia dan harap dapatlah berlakon lagi dalam banyak drama best lepas ni. Cerita ni semua dia bagi tahu masa dia ditemui kat majlis rumah terbuka Tarung kat Kuala Lumpur baru-baru ni. Ada orang tanya dia, risau tak kalau populariti dia sekejap naik, sekejap turun? Tapi Ikmal ni nampak tenang je. Dia kata dia serah je semua pada rezeki. Dia bersyukur sebab tawaran berlakon masih ada dan dia tak jadikan populariti tu sebagai tujuan utama pun dalam kerjaya seni dia. Ikmal cakap dia tak pernah terfikir pun nak kejar populariti sejak mula jadi anak seni. Kalau dia asyik fikir pasal populariti je, mesti dia tak kahwin awal dulu. Tapi nampak gayanya lain pula yang jadi. Sama ada popular ke tak, dia tak kisah sangat. Dia percaya je pada konsep rezeki. Dia rasa sekarang ni dia taklah popular sangat sampai meletup-letup, tapi orang dah makin kenal dia. Dia tak rasa macam hilang atau tenggelam pun. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.